Pada suatu hari, di sebuah planet Uranus yang indah, tinggallah seorang ibu dan 3 orang anaknya. Ha, Ali, Mak nak minta tolong sikit, boleh tak? Boleh. Mak nak minta tolong apa? Mak nak minta tolong adik, panggilkan kakak datang ke dapur. Okey, Ali panggil kejap. Kakak, Mak panggil! Ya, kejap. Nanti kakak datang. Kenapa, Mak? Kakak, tolong masakkan sotong goreng, Mak nak pergi kerja. Okey, Mak. Okey, bye, Mak. Dah siap. Ali, kalau nak makan, panggil Yuya. Yuya, jom makan! Wah, sotong goreng! Mereka makan dengan sangat berselera sehingga sotong goreng pun habis. Selepas itu, Yuya dan Ali pun tidur. Mak dah balik. Mak lapar lah. Mak rasa nak makan sotong goreng yang kakak buat tadi. Ha? Kakak, mana sotongnya? Ada pinggan kosong je ni. Tadi ada sotong dalam pinggan ni. Ke Yuya dengan Ali makan sampai habis sebab kakak lupa nak bagi tahu tinggalkan sikit untuk Mak. Bunyi apa bising kat luar tu? Ya, jom pergi luar. Jom. Wah, ngantuknya. Mak dah balik lah. Itu bukan Mak dengan kakak ke? Apa Mak dengan kakak bergaduh? Kakak lah ni. Habis sotong goreng. Habis tu, Mak nak makan apa? Kakak minta maaf. Dah terlambat. Mak kecewa sama kamu. Mak, jangan pergi. Kita orang minta maaf. Alamak, minyak dah habis lah. Macam mana ni? Dah lah stesen minyak tak ada sini. Nasib baik roket ni ada auto kaki keluar. Kalau terhempas ataupun terjatuh. Alamak, kalau tidak ada stesen minyak di sini, maknanya aku tinggal di sini selama-lamanya lah. Kenapa Mak tak balik lagi ni? Mak, jangan pergi. Kita orang minta maaf. Kakak risaulah.